Pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 bakal berfungsi sebagai kubu perundangan bagi memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putra kekal utuh walaupun berlaku pertukaran kepimpinan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu bertujuan meletakkan asas tata kelola dan peraturan yang lebih ketat supaya hala tuju MARA kekal konsisten dalam memartabatkan kepentingan Bumi Putra tanpa dipengaruhi faktor politik. Kita tidak mahu agenda MARA ditukar kerana bertukar kepimpinan. Kita mahu MARA terus menjaga agenda Bumi Putra walau siapa pun yang memimpin ketika itu. Saya telah memberi tempoh hingga akhir tahun ini agar Akta MARA ini dipersiapkan dan dibentangkan di dalam sidang Parlimen yang akan datang sebelum pembubaran Parlimen. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata pengukuhan akta itu amat kritikal bagi menutup ruang ketirisan serta kebocoran dana memandangkan MARA kini memikul amanah besar dengan nilai aset keseluruhan mencecah 23 bilion ringgit. Beliau turut menyasarkan MARA menjadi sebuah organisasi mandiri yang mampu menjana dana dalaman melalui pelaburan strategik tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada peruntukan kerajaan menjelang usia penubuhannya yang ke-100 tahun.